Okey, kita buat air uji kaji air Vitaspring, air hidrogen Vitaspring dengan air bubble. Air bubble, kita tengok keberkesanannya. Kita letakkan iodin. Iodin ni ibarat racun yang masuk dalam badan kita. Kita makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, sekarang dah ada racun untuk ketahanan sayur dan buah-buahan. Kita anggap iodin tu ialah racun yang masuk dalam badan kita. Itu beza dia. Air hidrogen kembali jernih seperti sebelum ni, manakala air bubble masih lagi berwarna kuning. Okey, kita masukkan ke dalam air bubble, ke dalam air hidrogen. Air hidrogen tetap jernih. Itulah. Jadi pilihlah air hidrogen Vitaspring dari syarikat Healthy Way untuk pelaburan kesihatan anda sekeluarga. Yes. Sekian.